Macam mana nak buat lampu ni, Fik? Aku rasa kena panggil plumber lah. Fik, ini lampu, bukan paip bangkai. Apalah tak boleh? Plumber pun boleh betulkan bangkai. Boleh ke? Boleh. Korang relax. Aku dah call technician. Udah sampai belum? Belum. Hai, Assalamualaikum. Saya Adi, saya plumber, saya technician, saya mekanik. Saya boleh repair awak punya kereta kalau ada rosak kat dalam enjin tu, leaking minyak ke apa ke, tak apa, saya boleh repair. Yang penting saya berasal daripada Hulu Langat, Selangor, tapi saya boleh cover sampai ke Batam tu, Batam yang belah-belah belakang sana tu. Hutan, boleh. Ni senang je ni. Lampu ni sekali bang Serumah kita. Saya biasanya kalau buat kerja, saya kena buat seorang-seorang. Korang kena duduk luar Maklumlah, saya takut meletup. Nanti kalau terbakar, salah aku juga nanti kan. Sila Betul ke ni, Red? Kau jumpa kat mana ni? Betul lah ni. Legit. Aku jumpa kat Facebook. Okey. Banyak orang cakap rumah dia terbakar sebab dia. macam mana aku nak buat ni? Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Tutorial. Sepatu roda. Jagalah bush tu. Sepatu roda. Sudah siap dengan sepatu rodaku. Tapi kan, siapa mamak kat dalam ni Ni nak tanya sikit lah. Apa benda yang korang buat bising-bising ni kat sini? Repair lampu tadi. Repair lampu apa benda ni sampai bising-bising? Jap. Korang repair lampu? Kalau korang repair lampu, apa pasal lampu toilet bilik aku yang meletup? Jawablah! Korang ni repair lampu ke bom dekat lampu toilet bilik aku tu? Kau cakap cepat. Kau nak skoding ke apa? Kau nak skoding ke? Kalau kau nak skoding, carilah apa yang awet-awet apa kan. Nak skoding lah. Jangan skoding aku. Rugi. Ni senang je ni. Lampu ni sekali bang Itu off cam. Hai, Assalamualaikum. Saya Adib, saya technician, saya repair kereta awak, saya boleh renew lesen dan motor bapak kau. Hai, bapak pandang kamera. Bapak kau. Bapak aku. Bapak. Kita